Jika korang tak bilas selepas menggunakan coil cleaner, semua habuk akan terperangkap di bawah ni, daki semua, dia akan busuk dan aircon tu akan tarik bau busuk. Itu punca dia bila korang guna produk ni yang kata tak payah bilas. Mesti bilas. Jika nak bilas, saya pakai yang ni, pump air. Ni macam pump racun lah, tapi saya buat air saja. Selepas korang dah pump, kalau nak bukaan, korang kena releasekan gas dalam ni. Nampak tu? Jangan tu cuba buka atas sebab bila korang dah pump ada pressure dalam ni. Lepas pressure baru boleh buka. Jadi bilaslah air kosong semua ni. Jika tak nak beli coil cleaner yang mahal, pakai je bottle cleaner ni pun boleh. Tetapi saya buat macam ni, satu pump untuk 3 liter. Jimat banyak lah. Ini berapa sen je, nanti berapa sen kamu pump kat situ. Bilas satu kali dia akan keluar buih banyak. Tunggu sekejap 5 minit atau buih sekali lagi. Ini grade food grade. Kiranya dia tak akan hancur, dia tak akan hakis. Kita makan pun kita tak sakit sebab untuk baby.